Jangan berikan ruang. Karena setengah orang dia bebal ini dan dia tak fikir kepentingan umum. Semuanya mau dipolitikan. Perdana Menteri 2-3 hari yang sudah saya dengar segala komplain yang rakyat bangkitkan, dia kata rakyat bebal. Siapa yang bebal sebenarnya? Kita buktikan, pengundi apa? Kita buktikan bahawa kita tidak bebal. Kita tahu tanggungjawab kita. Kita akan undi dan pastikan Perikatan Nasional menang dalam pilihan raya kecil kita kali ini. InsyaAllah. Di Sabah akan ada pilihan raya. Di Johor akan ada pilihan raya. Di Melaka akan ada pilihan raya. Sabah akan mula membangkitkan semangat untuk memastikan bahawa yang bebal bukannya rakyat. Yang bebal hari ini adalah pemimpin-pemimpin dengan perpaduan yang ada dalam negara kita. Kita buktikan, boleh ataupun tidak.